Hari ni, jom kita bongkar satu kuasa halimunan yang boleh meruntuhkan struktur yang paling kuat sekalipun. Pernah tak anda terfikir kenapa struktur besi yang nampak kukuh tiba-tiba boleh gagal macam tu je? Dan yang paling tak dijangka, daya yang mematahkannya selalunya sangat kecil, langsung tak masuk akal. Puncanya, jurutera panggil ia metal fatigue atau kelesuan logam. Ya, logam pun boleh penat. Ia bukan sebab satu hentaman yang kuat, tapi sebab jutaan tekanan kecil yang terkumpul dari masa ke masa. Konsepnya macam kita juga, boleh jadi penat. Logam pun letih bila asyik kena tekanan dan getaran. Okey, jadi macam mana proses senyap ni boleh berlaku? Semuanya terjadi dalam 3 peringkat utama. Mula-mula retakan halus muncul, lepas tu ia makin merebak dan akhirnya gagal secara tiba-tiba. Tapi kan semua benda gempak ni sebenarnya baru permulaan je. Nak tahu lagi banyak? Jom klik video panjang aku sekarang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!